5 tanda yang awning rumah nak kena tukar dengan cepat-cepat. Awning rumah korang nampak okey je, tapi tiba-tiba masa hujan bocor. Itu tanda besar yang korang tak boleh abaikan dia. Hari tu lah kita dapat call, pakcik tu kata rumah dia dah 10 tahun tak tukar awning. Dia kata masa hujan lebat kat rumah dia, air masuk sampai dapur. So kita orang datang lah check. Rupa-rupanya dah ada 5 tanda yang awning rumah dia tu nak kena tukar dengan cepat-cepat. First kali, bocor dengan air tu menitik. Kalau korang dah start nampak air tu menitik masa hujan, itu bukan biasa dah. Mungkin ada lubang yang halus ataupun joint dah longgar. Yang kedua, dia dah karat teruk dah. Kalau korang nampak besi ke, tiang ke, skru ke dah karat, maknanya struktur tu dah lemah, dah tak kuat. Bahaya kalau ada angin kuat, terbang orang punya bumbung dia. Ketiga, struktur dah sengit ataupun dah melendut kat tengah. Ada bahagian awning yang dah sengit ke bawah. Itu tandanya struktur dah tak kuat dah. Tukar cepat. Yang keempat, warna dah pudar, dah kusam. Kalau warna awning tu dah pudar sangat, dah lah nanti nampak buruk. Itu tandanya material awning tu dah lama terdedah dengan cuaca panas, hujan, salji. Yang kelima, bunyi bising bila hujan. Kalau dulu mula-mula korang pasang, bunyi dia senyap je kalau ada hujan. Tapi sekarang, hujan sikit je dah bunyi macam apa dah. Itu tandanya material awning tu dah nipis dan tak serap bunyi lagi. So, kalau salah satu tanda ni dah ada dekat rumah korang, mungkin dah sampai masa untuk korang upgrade awning tu. Awning ni bukan sahaja melindungi rumah korang, tapi dia juga menambah nilai kat rumah korang. Nampak lagi cantik, lagi mahal. So, kalau ada soalan, boleh PM kita orang nombor dekat bawah ni. Customer service kita orang akan reply chat tu bila-bila masa. Explosions, iron guards,